Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan Tim Walabot. Suara okey Clear Cun Okey. So kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Kerajaan gagal. So dekat muka buku dia tak boleh nak mirror, but dekat TikTok nampak Kerajaan gagal. Betul? Betul tak betul ni? Kerajaan gagal, guys. Reality dia. Kalau ada yang kata kerajaan tak gagal, suruh dia orang masuk ke kepala lubang jamban, flush. Kan? Segeram kan sebenarnya. Malam ni rasa macam nak marah pun ada kan. Tapi bila fikir-fikir balik, aku ni selalu suruh orang tenang, sabar, jangan masuk perangkap kan. Itulah dia kan. Kita kena sabar, tenang, jangan masuk perangkap. So, guys, terima kasih. Lewat sikit tadi buat VC dalam Telegram Tim Walabot. Kita buka VC kejap tadi sebab ada panel kita M. Hamid menceritakan pasal minyak kita ni. Ramai orang tak tahu pasal minyak kita ni. Kan? Menarik perkongsian daripada M. Hamid berkenaan dengan minyak kita. But saya dah ada poin-poin yang saya nak ulas. Tak banyak pun poin-poin malam ni. Tak banyak kan? Banyak ke? Tak banyak. Sikit lah kan. Apa pun kita mulakan dulu dengan berita baik dululah. Apa berita baik malam ni? Hari ni apa berita baik? Apa berita baik hari ni? Semua orang tengah marah harga minyak ni, saya faham. Apa berita baik hari ni? Apa berita baik? Our Khalifah Tun Mahathir comeback. Tun comeback, guys. So bila Tun Mahathir comeback ni, kau kena faham. Kan? Dia comeback tepat pada waktunya. Dan paling saya agak sedih lah. Bergenang air mata tadi. Tak nangis, belum nangis kan. Bergenang air mata sebab Tun punya ayat tu diperlukan ayat dia. Lebih kurang diperlukan ke apa ayat dia. Apa ayat tu hari ni? Apa ayat tu hari ni bila dia comeback? Apa ayat dia hari ni? Diperlukan. Jika diperlukan guys. Hari ni. Selagi diperlukan. Ampun tuanku, Seri Paduka Baginda, yang di Pertuan Agong payung negara, rakyat mewah, adil dan saksama. 13 negeri menjunjung paduka, istana negara indah serta lengkap. So, Abang Zainal punya video lah. Abang Zainal dia buat video ni, dia bagi kita sedih-sedih pula. Buang asam. But, Alhamdulillah, Tun lebih kurang dekat 3 bulan. So hari ni baru Tun muncul lah. Guys, terus masuk pejabat. So saya difahamkan tak lama lah tadi Tun masuk pejabat kejap. So besok pun akan masuk pejabat lah guys. Hebat guys. Hebat. 101 tahun. Dia masih berjuang. Yang mana hari ni bila dia kata selagi diperlukan. Sebab apa? Selagi diperlukan. Apa maksud Tun selagi diperlukan? Apa maksud dia? Siapa yang perlukan dia ni? Siapa yang Tun cakap selagi diperlukan? Siapa yang perlukan dia ni? Saya tanya dengan korang. Kita semua. Kita negara ni perlukan Tun sekarang ni. Bukan suka tak suka, kita perlukan orang tua ni.
Bukan pasal kita nak gunakan dia, kita habis-habis dah 100 tahun pun masih. Bukan. Sebab kita dalam krisis. Now is a crisis. Ditambah dengan banduan gila ni, yang makin menggila menjadi-jadi ni, kau nak agakkan siapa? Nak agakkan siapa? Agakkan KJ. Kan betul. Zahid. Ya betul. Dr. Sam, dia tak ada pengalaman lagi. Kita nak selamatkan negara ni. So, berita baik untuk semua bila Tun Mahathir dah come back. So, wait and see lah. InsyaAllah, kita akan tengoklah. Satu lagi, perkara yang hebat akan berlaku dalam dunia lah. Kalau dulu, 2018, hebat. Umur berapa? Umur 90 berapa? 93. Jadi Perdana Menteri. 93 tahun masa tu. Dua kali naik Perdana Menteri, umur 93 tahun. Satu-satunya pemimpin tertua di dunia. Satu-satunya pemimpin yang tertua di dunia mengetuai sebuah negara. Mahathir Mohamad. World record. Tapi kita ni ada rekod juga. Ada juga. Kau tak percaya, kau pergi tanya ChatGPT. Kita ni ada rekod dunia kan. Pasal Perdana Menteri ni ada 2 rekod dunia. Satu, 2 kali Perdana Menteri ni Putin dah jadi presiden. Netanyahu dah jadi Perdana Menteri Israel. 2 rekod dunia Perdana Menteri ni. Pertama, Tun Mahathir lah. 93 tahun jadi Perdana Menteri. Paling tua. World leader paling tua. Dia. Satu lagi. Banduan jadi Perdana Menteri. Kes apa? Kes jenayah liwat. Wah, non kunyit. Yang korang sokong ni lah. Kau tak sokong pula dah sekarang. Korang lah sokong. Itu rekod dunia. Belum ada dalam dunia mana-mana negara banduan jenayah liwat lah tu. Kunyit. Jadi Perdana Menteri. Non lah. So kita ada pegang 2 rekod dunia. Jadi sebagai rakyat Malaysia, berbanggalah korang dengan 2 Perdana Menteri ni. Pui. Kita bangga Tun Mahathir sudahlah. But Tun, terima kasih. Come back. Saat diperlukan. Kami perlukan Tun. Kami perlu bantuan Tun. Walaupun kami tahu Tun tak perlu bantuan kami. So, wait and see lah guys. Wait and see lah. Okay. Itu yang pertama lah kan.